So stay tune, tengok kita orang main. Best. Korang mungkin. So kau nak menang. Alhamdulillah, kami berjaya mencuci 10 kereta hari. Woi, lah betul-betul lah. Yang ini tak menang kan? Yang itu kau. Yang itu promo. Saya grup nombor 3. Hari ini ada 7 kereta, 1 biji motor. So dia orang lah kena cuci, kami tengok aje lah. Kami kira QC. Tengok kereta kami bersih ke tak bersih. Tapi jahat kereta warna putih ni, warna kelabu ni, kotor mampus. Apa yang tak cuci? Apa hitam? Kanan. Bawah. Aku dah siap tengah keringan. Vacuum dalam mungkin. Ambil vacuum dalam tu. Vacuum rosak. Kena kata. Poni atas. Poni atas nak lalu macam mana? Poni atas, cuci bagi belakang ni. Import dari Johor. Ya, saya datang semata untuk basuh kereta. Dia bagus. Cuma yang putih tu tak puas hati. Cuma tak ada wax. Tunjuk sikit. Tu. Alhamdulillah lah, setakat ni dia siram air. Tak ada sabun. Tak tahulah kenapa. Dia bagi lembab tu. Nampak basah je. Sabun tak ada. Kawan ni, ban bocor ni. Kali kedua saya membasuh. Ini pun tak tutup antara Islam Baru sampai 2 hari lepas. Baru sampai dah hilang. Macam mana? Ini barang memang tak ada ya. Ini barang memang tak ada tadi. Ada. Menang tak suci kalah tak suci menang. Sebab tu dia terus Dalam cuci. hidup ni